Hai semua, dalam video kali ini agak berbezalah daripada apa yang saya biasa buat, iaitu makanan ataupun teknologi. Video ini lebih kepada kebolehcapaian ataupun accessibility orang kurang upaya ataupun OKU ya. Kerana Bank Rakyat baru-baru ini memperkenalkan kad Bank Mesra OKU Penglihatan bersama Mastercard ya. Nak tahu lebih lanjut tentang kad Bank Mesra OKU ni, kena tengok video sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe-lah channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Seperti yang anda nampak tadi, dalam tajuk tadilah, baru-baru ini Bank Rakyat telah memperkenalkan Touch Card, iaitu kad bank dengan reka bentuk lekuk khas ya. Ataupun dia ada shape yang khas lah dengan kerjasama Mastercard. Sistem lekuk ini membenarkan pengguna OKU penglihatan untuk mengetahui dan juga mengenali kad mereka melalui sentuhan ya. Kebiasaannya lah, orang kurang upaya ni dia mempunyai beberapa bank kad ataupun kad bank jugalah. Sebab tu agak penting untuk mereka mengetahui kad mereka dengan sentuhan ya. Sebab sekarang kan banyak jenis kad, termasuklah kad Ali, kad IC ataupun kad pengenalan lah, kad bank dan banyak lagi lah. Sebab trend sekarang untuk kad bank ni, mereka lebih cenderung kepada reka bentuk rata tanpa nombor ataupun nama di atas kad ya. Reka bentuk ini walaupun memang cantik dan lebih selamat lah dalam segi penggunaan, tetapi telah menyusahkan pengguna OKU penglihatan ya. Sebab mereka susah nak tahu apa itu kad mereka lah. Kadang-kadang kad itu kad touch and go, kad pengelalam, kad Ali dan lain-lain lah. Ada banyak jenis kad ya. So agak susah lah nak mengetahui apa tu kad mereka. Dan lekuk pada touch card yang direka oleh Mastercard membenarkan pengguna OKU penglihatan untuk mengenali jenis kad mereka dengan sentuhan ya. Mereka nak tahu kad tu kad apa, mereka hanya perlu sentuh je. Dan kad tersebut memudahkan mereka untuk membuat transaksi tanpa tunai ya, iaitu guna kad bank lah. Ada 3 jenis reka bentuk, iaitu bentuk petak untuk kad kredit, bentuk bulat untuk kad debit dan juga bentuk segitiga untuk kad prabayar ya. Reka bentuk ni sangat berbeza untuk jenis kad yang berbeza lah. Untuk membenarkan OKU penglihatan untuk mengenali jenis kad mereka dengan sentuhan ya, mereka hanya perlu sentuh dan tahulah kad tu kad apa ya. Ini merupakan rekaan lekuk ya. Anda boleh nampak ya, yang atas tu kad debit, di mana reka bentuk tu jenis bulat lah. Yang kedua tu kad kredit, di mana reka bentuk tu lebih kepada reka bentuk petak ya. Dan untuk kad yang di bawah, paling bawah sekali adalah kad prabayar, di mana reka bentuk dia adalah reka segi 3 ya. Anda boleh nampak dekat situ. Ketiga-tiga jenis kad bank ni mempunyai reka bentuk yang sangat berbeza lah. Itulah senang untuk orang kurang upaya penglihatan tu mengenali kad tu kad apa ya. Sangat senang. Dan untuk pengetahuan, Bank Rakyat telah menggabungkan reka tersebut dengan 2 jenis kad yang ditawarkan oleh mereka, iaitu kad kredit I Muslimah dan juga kad debit I Bank Rakyat sejak April 2025 lah. I tu Islamic Banking ya.
anda boleh nampak dekat sini. Yang dekat kiri tu kad kredit Muslimah lah. Di mana sebab dia kad kredit kan. Reka bentuk dia, reka petak. Dan di kanan tu adalah kad debit ya. Di mana reka bentuk dia adalah bulat. So, senanglah nak mengenali kad tu kad apa. Kad kredit ataupun kad debit. Dan Bank Rakyat juga telah bekerjasama dengan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia ataupun PERTIS untuk memastikan inisiatif ini benar-benar memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan lah, iaitu orang kurang upaya penglihatan ataupun OKU penglihatan lah. Sempena pelancaran kad tersebut, 30 hari PERTIS ataupun Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia telah menerima RM200 setiap hari lah. Max 30 hari dengan RM200 tu jadi RM6,000 lah. Bank Rakyat telah beri RM6,000 kepada 30 orang OKU penglihatan ya. Di mana satu orang tu menerima RM200 ya. Dengan kad debit baharu mereka yang mempunyai reka bentuk bulat dari Bank Rakyat ya. Dan berdasarkan maklumat Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Department of Statistics Malaysia DOSM, sebanyak 64,000 penduduk Malaysia adalah OKU penglihatan. Itu adalah OKU penglihatan kekal lah. Di mana mereka memang susah nak nampak benda. Ada juga OKU penglihatan di mana mereka tu kabur lah. Mata mereka kabur ya. Iaitu short sightedness dan juga long sightedness lah. Dan touch card tersebut direka oleh Mastercard dengan kerjasama IDENIA ataupun IDMIA ya. Dengan rekaan kad tersebut disokong oleh institusi OKU penglihatan di luar negara seperti Royal National Institute of Blind People RNIB di UK dan juga Visions ataupun Service for the Blind and Visibly Impaired di Amerika Syarikat ya. Anda boleh nampak dekat situ. Benda tu disokong oleh institusi terkenal OKU penglihatan ya. Dan dengan rekaan tersebut, dia mudahlah untuk orang tua jika mereka tak pakai cermin mata lah. Untuk mengetahui kad tu kad apa. OKU penglihatan pun akan benefit lah ataupun diberi manfaat lah dengan kad tersebut ya. Sebab mereka dah, bila sentuh dah tahu dah. Orang tua pun sama. Bila sentuh dah tahu dah. Dan apa rasa anda terhadap kad dengan reka bentuk istimewa seperti reka bentuk petak ataupun reka bentuk bulat yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat? Boleh bagi tahu dekat komen lah. Tapi sampai sinilah video untuk kali ini. Jika anda rasa maklumat yang saya kongsikan adalah berguna kepada anda, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.